心有深刻的 smoke 的 Joker 的 Hello guys, Joker is here. Kali ni saya akan main game Roblox iaitu game Brainrot Evolution. Sebab apa saya main game ni? Tak tahulah. Sebab kat TikTok selalu asyik selalu je Brainrot. Dan kali ni kita akan jadi tung sahur. Dan macam mana nak main? Kita pukul buah sekejap. Lain macam kita bangkitkan buah tu. Tahu, selalunya anomali ni lah yang bangkitkan kita untuk sahur. Sekarang dia bangkitkan buah itu untuk sahur. Itu salah je. Weh, ada bapak keras tu lah gua apple ni. Gapple, walau ada gapple. Pukul dia. Mantap sikit je nak level up. Tung sahur. Tralalero tralala. Walau weh, tiba-tiba jadi tralalelo tralala. Walau weh. Uish, 3 kaki. You apa ada 3 kaki? Uish, ini pun model gacha. Kita try. Okey, dapat pet biasa. Basic pet. Ni kenapa ada pop-up apa yang pop-up sini tu? Dapat just free lah. Dia kejar anomali. Tolong. Dia kejar anomali. Dikejar oleh buah lemon. Tolong. Huish, one hit siap. Dikejar oleh anomali buah apple yang bermuka manusia. Kita akan level up dulu. Berfokus untuk level up. Apa ni? Tiket. Ada ayam. Pukul dia. Oi, sakit. Tak apalah. Apa hiu kalangan ayam? Apalah, kita makan. Bombardiro crocodilo. Walau, bombardilo krokodilo. Kita boleh terbang guys. Wih, lain macam. Adakah kita boleh ayam ni? Ya boleh guys. Tapi separuh nyawa. Wih, 2 hit je mat. Gapple. Wih, teman kita guys. Bombardilo krokodilo. Kenapa weh? Dia masih ada kat itu. Orange. Ada auto attack. Rancak. Ada benda yang boleh claim. Kalau ya dapat pet satu lagi, ayam. Sikit je nak level up. Aduh, kacau tu lah anomali. Scimpanzini bananini. Walau chimpanzini bananini. Uish, kita jadi pisang.
jika kita boleh lawan kerbau ini. Walau sakit tu 10 damage lah. Ini dia. Kita hantuk dia. Kita guna kepala. Slow. Oh, kena level 8 guys kalau nak pergi sana. Apalah kita level up tu. Patapim. Berpatapim. Walau kita sudah jadi berpatapim yang berhidung panjang, berkaki panjang tapi kepala kecil. Damage nasib baik besar. Aku rasa dia bukan kepala ni, dia hentak. Penyek habis kerbau tu. Kita hentak dia. Pijak dia. Kita pijak. Ui, one hit shot. Ayam betul-betul dipijak ayam tu. Dipijak anak ayam tu. Ni mungkin. Ui, ada aircon. Ada aircon. Ui, tebalnya lah. Keras tu lah benda ni. Sikit je. Mantap. Cepat betul level up. Udin din 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 dun, madin din din dun. Udin din dun. Walau kita jadi Udin guys. Kita jadi Udin. Walau sudah level 6. Sikit je guys. Nak level 8. Kena level 8. Kita sudah menjadi anomali Udin yang sangat berotot. Tapi walaupun berotot, masih kalah dengan Ekonis. Bapak keras. Kita boleh lawan berpatapin. Walau Udin lawan berpatapin. Akan mati. Sikit je. Mantap. Hampir mati. Kenapa Udin dia kuat sangat? Kenapa Udin aku lemah sangat Dia aku tengok boleh one shot siap. Wah, kuat Udin dia. Woi, benda aku tu. Nak try je lawan berpatapin. Ini. Oi. Kacau lah. Tengok. Janganlah record. Betul lah ni. Jangan apa. Kita buka pet. Dapat apa? Dapat jagung. Ya betul, dapat jagung. Fikir nak lawan berpatapin. Hui, ada gajah. Berpatapin. Walau dia one shot dilanyakkan macam tu je mat. Sikit je nak level up. Walau
Kita sudah menjadi lila. Mantap. Adakah kita lebih kuat sekarang? Kita attack dulu. Uish, kita hentak berpatapin sekejap saja, Mat. Tak dia. Tak. Tapi kenapa ekor ni masih keras? Aku rasa kena gacha lagi lah. Gacha pad lagi lah. Baiklah, gacha lagi. Hui, dapat tupai. Kita claim dulu mana free. Lepas tu best. Dekat dia akan buat laju. Aku ada nampak berpat larilah yang besar. Adakah ini bos dia? Cuba kita lawan. Ui, sakit siap. Tolong sikit ye. Ya, menang. Larilah kita lagi kuat. Hentak saya. Larilah. Anomali apa yang kita akan revolusi? Tak tahulah. Mari lawan lagi. Larilah. Ya, lawan. Besar saja. Tak kalah dengan kecil. Tak boleh larilah. Lawan sikit je. Mantap. Mana ni? Oh, damage boost. Oh, bagi lagi sikit. Mantap. Macam sama je. Ya, adalah sikit-sikit. Okay lah, bagi percepat sikit. Sikit yen dah level up. Lepas tu kita akan ke seterusnya. Okay. Alang-alang sudah level up. Dia level up lah. Dapat damage boost. Adakah kita boleh lawan larilah lebih senang? Serang dia. Sama je. Tak apalah, tak ada damage pun. Hancur je. Keras betul lah aircon. Sikit je nak level up. Sikit je. Tak larilah. Tak, bagi HP penuh dulu. Jom. Serang dia. Serang dia. Mantap, sikit je level up. Sikit je nak level up. Sikit lagi. Berpatapin. Pippi Poppa, Pippo Peppe. Pipi Poppa, Pipi Pepe. Kita sudah. Tak boleh pergi ke area lain. Area mana ke ini? Tapi mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka game macam ni, saya akan sambung lagi. Jadi sebelum itu kita claim dulu. Claim apa yang patut.
Dan ya, I'm Joker. See you to the next video. Bye bye.